Kehamilan ialah satu perjalanan yang penuh dengan keterujaan, kegembiraan dan perubahan. Ia juga merupakan masa di mana para ibu menerima pelbagai nasihat, ada yang membantu, ada yang sudah ketinggalan zaman dan ada juga yang tidak tepat. Banyak kesilapan semasa hamil bukan disebabkan kecuaian, tetapi disebabkan maklumat yang salah atau kurangnya pengetahuan tentang bagaimana tubuh berubah dalam tempoh 9 bulan ini. Dalam video ini, kita akan meneroka kesilapan kehamilan yang paling biasa supaya anda dapat menjalani kehamilan yang sihat, melindungi perkembangan bayi dan menjaga kesejahteraan diri pada masa yang sama. Salah satu kesilapan paling biasa ialah tidak mendengar tubuh sendiri. Kehamilan membawa banyak perubahan, keletihan, loya, perubahan mood, perubahan selera makan atau bengkak. Sesetengahnya normal, tetapi ada yang boleh menjadi tanda komplikasi. Tanda amaran yang tidak boleh diabaikan, sakit kepala yang berterusan atau teruk bengkak tiba-tiba pada tangan atau muka, pendarahan berat atau kebocoran cecair penglihatan, kabur atau pening, sakit perut yang tajam, sesak nafas yang tidak biasa. Lebih baik berbincang dengan penyedia kesihatan anda daripada mengabaikan simptom. Walaupun tidak serius, pemeriksaan awal boleh memberi perbezaan besar. Pemeriksaan prenatal penting untuk memantau kesihatan ibu dan bayi. Ada ibu yang rasa sihat dan berfikir, saya tak perlu pergi selagi tiada masalah. Tetapi banyak komplikasi tidak menunjukkan simptom awal. Temu janji prenatal dapat memantau tekanan darah, berat badan dan tumbesaran bayi, mengesan diabetes gestasi atau preeclampsia lebih awal, memeriksa denyutan jantung dan perkembangan bayi, memberi akses kepada vaksin dan suplemen penting. Tidak menghadiri pemeriksaan boleh melambatkan pengesanan masalah serius. Walaupun anda rasa sihat, temu janji ini ialah perlindungan keselamatan anda. Kehamilan bukan tentang makan untuk 2 orang, tetapi makan dengan bijak. Makan berlebihan boleh menyebabkan pertambahan berat badan berlebihan, diabetes gestasi, tekanan darah tinggi, proses bersalin yang lebih rumit. Kurang makan pula boleh menyebabkan kekurangan nutrisi, berat lahir rendah, masalah perkembangan bayi. Kebanyakan wanita hamil hanya memerlukan tambahan 300 hingga 450 kalori sehari dalam trimester kedua dan ketiga. Utamakan makanan kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji penuh, protein tanpa lemak dan lemak sihat. Kecuali doktor menasihatkan sebaliknya, pergerakan ringan sangat bermanfaat semasa hamil. Kesilapan biasa adalah mengelakkan senaman sepenuhnya kerana takut memberi kesan kepada bayi. Aktiviti fizikal seperti berjalan, yoga prenatal atau berenang boleh meningkatkan peredaran darah, menguatkan otot dan postur, mengurangkan sakit belakang dan bengkak, membantu mengurus kenaikan berat badan, meningkatkan mood dan tenaga anda. Tidak perlu rutin latihan yang berat, berjalan setiap hari sudah memadai. Tidur menjadi lebih sukar semasa kehamilan, tetapi mengabaikannya adalah satu kesilapan. Tubuh bekerja lebih keras untuk menyokong bayi yang sedang membesar. Kurang tidur dan stres berpanjangan boleh melemahkan sistem imun, meningkatkan risiko komplikasi, menjejaskan kesihatan mental. Cara meningkatkan tidur: tidur pada sisi kiri untuk meningkatkan peredaran darah, kekalkan bilik yang sejuk dan gelap, elakkan makan berat atau skrin sebelum tidur, amalkan pernafasan dalam atau meditasi ringan. Kesihatan emosi sama penting dengan kesihatan fizikal. Sesetengah bahan berbahaya kepada bayi walaupun dalam jumlah kecil. Elakkan alkohol. Tiada jumlah yang selamat semasa hamil. Tembakau meningkatkan risiko keguguran dan kelahiran peramatang dadah. Rekreasi menyebabkan masalah perkembangan serius. Kafein berlebihan, hadkan kepada di bawah 200 mg sehari. Sentiasa semak label ubat, suplemen atau teh herbal sebelum mengambilnya. Jika ragu, tanya doktor. Wanita hamil lebih terdedah kepada jangkitan melalui makanan. Elakkan daging, ikan dan telur mentah atau tidak dimasak sempurna. Produk tenusu tidak dipasteurol, ikan tinggi merkuri seperti jerung, ikan pedang dan bijai tuna, daging deli atau hot dog yang tidak dipanaskan sepenuhnya. Basuh buah dan sayuran, simpan makanan dengan betul dan elakkan pencemaran silang. Kesilapan lain ialah mengambil ubat tanpa berunding dengan doktor. Sesetengah ubat yang selamat bagi orang biasa mungkin berbahaya semasa kehamilan. Sentiasa berbincang dengan doktor sebelum mengambil apa-apa, walaupun ia semula jadi. Kehamilan boleh membawa kegembiraan, tetapi juga kebimbangan, perubahan mood atau kemurungan.
Mengabaikan kesihatan mental adalah kesilapan serius. Tanda yang perlu diberi perhatian, kesedihan berpanjangan, kekurangan motivasi, mudah marah atau kerap menangis, sukar menerima atau menghayati kehamilan, tidak mengapa untuk meminta bantuan. Berbincang dengan doktor, ahli terapi atau kumpulan sokongan. Media sosial, rakan atau keluarga boleh membuatkan anda mudah membandingkan kehamilan anda dengan orang lain. Tetapi setiap kehamilan adalah unik. Tiada kehamilan sempurna. Percayai tubuh anda, doktor anda dan naluri anda. Kehamilan ialah masa perkembangan fizikal dan emosi. Kesilapan boleh berlaku, tetapi dengan pengetahuan yang betul, kebanyakannya mudah dielakkan. Ringkasan, dengarkan tubuh anda dan jangan abaikan tanda amaran. Jangan ponteng pemeriksaan prenatal, makan dengan bijak, kekal aktif dan cukup rehat, elakkan bahan berbahaya dan makanan tidak selamat, utamakan kesihatan mental dan jangan bandingkan diri dengan orang lain. Kehamilan bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang membuat pilihan bijak setiap hari untuk melindungi diri dan bayi anda. Jika video ini membantu anda, ikuti Willy Media untuk lebih banyak panduan kehamilan berasaskan sains.